Tuan-tuan dan puan-puan, antara golongan yang paling ramai kena scam ialah pesara. Kenapa pesara? Sebab pesara duit dia lagi banyak. Orang pesara duit dia kan banyak. Duit tanah, duit harta pusaka, duit rumah sewa, duit anak-anak bagi kan, duit laki mati, duit insurans, macam-macam lah. Tu sebab dia target pesara. Lagi satu, kenapa dia target pesara? Sebab golongan pesara tak pandai guna handphone. Betul ke tak betul? Ke saya salah? Saya salah. Okeylah. Tuan-tuan semua betul. Macam hari tu saya buat satu video dekat TikTok saya buat satu video. Sebab ramai anak-anak yang DM saya. Anak-anak DM saya, "Tuan, mak bapak saya tengah angau bercinta dengan orang dalam online. Tuan, mak bapak saya tengah melayan scammer dalam online. Duk bercinta, duk angau. Kita dah cakap ni scammer, tak percaya. Kita dah cakap ni Tuan Rahmat kata ni scam, ni tak betul, ni scam. Tak percaya. Mak bapak dia orang ni tak percaya sebab dia sedang lama cinta. Cinta itu buta. Tu sebab dia tak guna cakap anak dia. Saya selalu cakap, cinta buta saya okey. Jangan buta okey. Mana ada orang bercinta dalam online, tak pernah jumpa, nak bagi tuan-tuan dan perempuan hadiah. Ni mak dia bercinta dengan lelaki warga asing. Dia tak pernah berjumpa. Lelaki warga asing tu janji nak bagi dia jam Rolex lah, handphone lah, duit beratus ribu. Logik tak logik tuan-tuan dan perempuan? Tak pernah jumpa pun. Kita ni lelaki dah jumpa baru kita boleh consider, okay, aku nak bagi hadiah aku. Kan, betul tak? Itu pun kita berkira. Dapat pergi tengok wayang, pegang tangan, dapatlah pergi belanja makan. Esok dapat pegang lain, dapatlah bunga satu. Lelaki ni dia akan bagi hadiah mengikut package apa yang wanita tu bagi. Saya ni nak menyadarkan makcik-makcik tu, memang saya terpaksa buat contoh macam tu. Minta ampun, minta maaf kepada mak haji kat belakang sana. Tolong pesan kat kawan-kawan saya tengok belakang tu semua okey kat kawan-kawan je. Lagi satu, kalau kita nak dapat hadiah, kita nak kena bayar aku. Tak kan? Dan nama hadiah bagi je lah, percuma. Ni tak. Sebelum nak dapat hadiah, awak kena bayar dulu. Itu bukan hadiah nama dia. Ni lah akibat dulu kecil-kecil tak pernah dapat hadiah. Macam tu lah. Bila dapat hadiah dia tak, dia kekok.